Assalamualaikum. Selamat petang. Waktu ni 47 dah. Sambal udang. Ni biasalah. Dapat 2 biji dari ni sebab laku keras. Solok lada. Ikan siakap goreng. Ni dia punya sos dia. Daging goreng. Telur masin. Ini sardin dan sahur semalam ni. Kita kalau ada roti boleh cecah roti. Dan tak mesti martabak untuk anak-anak Cik Siti lah untuk buka puasa nanti. Dia ni kena tutup sebenarnya. Cik lah berapa banyak sebab dia ada bau kan. Jadi Siti perlu tutup lah. Kenapa Siti isi lalat ni? Disebabkan lalat banyak lah. Itulah. Kena tutup. Kalau tak nanti dia makan dulu sebelum kita buka puasa nanti. Buat daya urin. Macam ni lah. Siti masak pun tak beli tadi. Masak apa yang dia lebati je lah. Sebab Siti tak nak membazir sangat kan. Nasi Siti masak. Kadang Siti beli je. Macam selalu lagi ni tadi. Cik suami beli dekat tempat biasa tu lah. Sebab Siti tak larat sangat nak masak. Martabak ni mula kita makan dulu. Untuk buka puasa lah. Sebab lah apa macam kuih lain tak ada lah maknanya. Dia beli 2 biji martabak. Martabak Pak Ibrahim biasa tu lah. Yang ni tak ada. Kita beli terus belilah. Tapi tak tahulah Cik suami beli ayam ke daging. Biasanya beli yang daging lah. Kenapa Siti makan martabak dulu? Sebab martabak ni dia daging dah ada campur gulai lah. Maksudnya ada bawang, ada daging cincang. Maknanya kita ada tenaga dah situ sebelum kita makan nasi lah. Biasanya Siti akan makan benda macam tu dululah. Dengan minum air. Manis tak tu? Tak tahu. Minum je lah. Berapa sudu isi? Asingkan air gula kalau nak tambah bubur dalam tu. Minum gitu je. Dah lah. Manis tak manis. Tak payah minum manis-manis sangat. Ketuk ada dalam tu. Ada air batu. Peti hitam ni. Tak buka kan? Buka. Ketuk dulu. Jaga pecah. Itulah. Nanti dah agak dah kalau buat petang macam ni, makan macam ni, maknanya dah penat sangat. Jadi tak larat lah belah petang. Jadi anak-anak lah yang buat air. Pinggan. Nak nasi terus ke? Lu nak nasi terus?